Yamaha EZ115 versus dengan Yamaha PG1. Kedua-dua model ni memang kongsi enjin yang sama. Cuma dia lain kategori. Satu nampak rugged, satu lagi kapcai. Untuk platform enjin sama kedua-dua ni 114cc. Dua-dua dia ada 4 saja gear. Tak ada clutch Cuma kalau korang nak pick up lebih sikit, korang kena ambil Yamaha PG1 ni. Sebab yang ini dia punya tune dia lebih kepada off-road. Kalau korang nak santai-santai, korang boleh ambil EZ115 ni. Dia lebih linear dia punya enjin ni. Kalau korang tengok PG1 ni kan, dia punya konsep dia macam scrambler yang version cute lah bagi aku. Kalau korang tengok dekat sini, dia bagi tayar dia ada dual purpose Satu untuk jalan tar, satu lagi untuk jalan off-road lah. Trail, senang cerita. Untuk suspension pula, kalau korang tengok agak tinggi sikit sebab dia nak masuk hutan kan, of course dia kena bagi tinggi sikit. Handlebar pula, kalau korang tengok memang sangat lebar, baru korang rasa adventure. Korang rasa dalam keadaan ready lah, senang cerita. Ringkasnya, PG1 ni bukanlah sport bike, dia bukan skuter, bukan kapcai, tapi dia underbone dengan style rugged Kalau nak compare, dia lebih kepada konsep santai dengan fun ride. Korang nak tahu, Yamaha EZ115 ni lah pengganti Yamaha Legenda. So, apa yang best dekat EZ115 ni, dia adalah kapcai yang sangat praktikal, mesra pengguna. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab dia ringan, senang guna, jimat minyak dan sesuai untuk rider yang fokus kepada kemudahan harian. Bukan prestasi tinggi tau. Korang jangan lupa klik button follow dulu, like dan komen banyak-banyak dekat video aku. Siapa-siapa kalau nak cari motor, boleh klik button apply dekat bawah, okey? Ciao.